Saya selalu jaga solat 5 waktu dan baca Quran. Tambah dengan solat sunat 3 rajin. Tapi setiap hari masih lagi kita buat maksiat. Bagus. Apa yang bagus? Semayang 5 waktu wajib dan sunat. Bagus. Dah tu dah buat maksiat, memang dah kita manusia. Khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu lemah. Yusammal insanu insana likasratin nisyan, dinamakan kita sebagai insan kerana banyak terlupa semua. Nah, kita banyak salah, banyak terlajak, banyak terkurang. Awak salat bagus. Cuma berhentilah maksiat. Berhenti, jangan berhenti solat. Berhenti yang tak boleh. Dan awak mana? Kemaskan lagi cara kita mengerjakan solat. Bila solat kita semakin power, maka tanha anil fahsya wal munkar. Maka solat itu ada kekuatan untuk mengurangkan atau menolak terus maksiat daripada kita lakukan. Bila solat kita ada power dah, maka dia jaga kita kuat. Nah, sebab solat ni dia bodyguard. Dia bodyguard kita. Lagi banyak pistol, lagi kuat jaganya.